Salam geng, racun kali ni saya super excited nak share dengan korang. Sebab apa? Kita dah pun ada Huawei Mate X-T, yang mana phone yang dulunya kita hanya boleh nampak dalam movie fiction science ataupun sekadar konsep, akhirnya dah pun jadi realiti dan korang pun boleh beli. Kalau korang tengok balik kan, dunia teknologi ni memang sentiasa berkembang. Dan kali ni Huawei sekali lagi kan, dia membawa revolusi baru dengan pelancaran Huawei Mate X-T. Telefon pintar lipat 3 pertama dekat dalam dunia. Dari telefon bak ke telefon lipat, kini kita berada di era baru dengan Huawei Mate X-T. Telefon yang membawa konsep lipatan ke tahap seterusnya tau. Menggunakan rekaan tray lipat ultra nipis, Mate X-T ni hanya setebal 3.6mm je dalam mod 3 skrin, menjadikan yang paling nipis dekat dalam industri. Personally kan, Huawei Mate X-T ni dia bukan sekadar telefon lipat biasa, tapi juga sebagai satu produk yang mentakrifkan era baru dalam dunia teknologi mudah alih. Dengan reka bentuk inovatif dan teknologi canggih ni kan, saya boleh katakan Huawei Mate X-T ni dia bukan sekadar phone biasa, tapi juga sebagai alat yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. So, kalau korang nak tahu apa lagi yang menarik, apa je teknologi yang ada dekat dalam Huawei Mate X-T ni, jom kita mulakan racun sekarang. Personally kan, jujurlah cakap, saya ni memang foldable lover tau. Saya dah pakai phone lipat ni sebagai daily driver dah lebih setahun dah. Sebab apa? Dah bosan lah dengan phone-phone yang bar yang biasa tu kan. Tiba-tiba kan, Huawei keluar, dia release pula 3 fold yang boleh jadi sebesar tablet macam ni. Memang saya sangat teruja lah nak cuba. Kalau korang tengok lah kan, sejak video ni dipublish, rata-rata brand lain, diorang masih fokus pada foldable biasa yang hanya lipat satu kali je. Tapi Huawei Mate X-T ni satu-satunya telefon lipat 2 kali ataupun 3 fold yang korang dah pun boleh beli dekat dalam pasaran sekarang. Nampak tak betapa advance-nya teknologi Huawei ni? Dan kalau korang ni memang pencinta teknologi, wajib try Huawei Mate X-T. Keunikan Huawei Mate X-T ni kan, dia bukan sekadar ada skrin yang besar, tapi juga cara lipatan dia yang berbeza dari telefon lipat biasa, yang mana kan boleh dilipat ke dalam dan juga keluar sebab menggunakan dual hinge. Dalam keadaan normal kan, saiz Mate X-T ni hanyalah sebesar phone biasa je, 6.41 inci je, standard je. Dan bila korang buka, dia akan jadi 7.93 inci, standard size normal foldable. Dan bila korang buka je semua, dia akan jadi 10.2 inci, sama saiz macam korang pegang sebuah tablet. Bukan tu je tau, kualiti skrin yang ditawarkan dekat dalam Mate X-T ni pun memang sangat-sangat superb. Huawei panggil skrin ni high-res Huawei X True Display dengan resolusi 3K. Dan yang paling impress ni kan, walaupun skrin dia besar, Huawei berjaya cipta body telefon ni yang sangat-sangat nipis tau. Malah kan lebih nipis dari telefon biasa. Bila dibuka sepenuhnya, ketebalan dia hanyalah 3.6mm saja. Tak habis sampai situ tau, ada lagi yang membuatkan saya mind blown tau dekat model ni. Bateri dia lagi nipis daripada body dia. Saya tengok sendiri tau, komponen dalaman dia, bateri dia tu kan hanya sekitar dalam 1.9mm je tebal dia. Dah macam kulit buku je. Uniknya lagi, Huawei letakkan 3 bateri berasingan dalam Mate X-T ni untuk memastikan ketahanan kuasa sepanjang hari. Sebagai pengguna telefon lipat kan, benda yang paling saya sentiasa risaukan ni ada dekat bahagian ketahanan skrin. Sebab apa? Macam korang tahulah, skrin foldable ni biasanya dia orang pakai material plastik je. Jadi memang sangat fragile dan korang kena berhati-hati. Tapi Huawei Mate X-T ni berbeza tau. Skrin dia lebih tahan lasak sebab bukan pakai material plastik biasa. Yang mana kan dia pakai ultra thin glass ataupun UTG dengan non-Newtonian fluid material untuk meningkatkan daya tahan dan juga ketahanan skrin. Sangat-sangat firm tau, tahan impact dan korang boleh laraskan angle lipatan ikut keselesaan korang. Tambahan kan, untuk teknologi multi-directional flexible material ni juga dia berjaya selesaikan masalah industri. Yang mana kan tahan buff, mampat dan regang sekali tingkatkan ketahanan skrin terhadap lenturan sampai 25%. Dengan skrin sebesar tablet ni, macam-macam lah korang boleh buat dengan Huawei Mate X-T ni. Kalau korang nak tengok YouTube sambil makan, tak perlu pun pakai stand. Lipat je skrin, dah pun jadi stand sendiri. Kalau nak lain TikTok atau Reels pula dalam mod skrin penuh menegak pun tak ada masalah tanpa kacau ratio skrin. Multitasking lagilah best sebab skrin besar, skrin luas macam ni dan korang boleh buka 2 aplikasi side by side. Kalau nak buat kerja on the go pun, just connect keyboard dan mouse bluetooth je dan gunalah macam laptop kan. Nak lain movie pula, lagilah win. Dengan skrin besar ni, korang akan dapat pengalaman maksimum. Tapi kalau korang dah puas dengan skrin besar, boleh je lipat guna single screen mode macam phone biasa. Bercakap pasal hinge, pasal engsel ni, bahan yang digunakan ni memang terasa sangat kuat dan juga kukuh sebab Huawei guna ultra high strength steel. Jauh lebih kuat
kuatlah berbanding aluminium biasa. Kekuatan bahan ni pula kalau korang tahu kan, dia boleh cecah 1900 MPa yang mana dapat memastikan ketahanan yang luar biasa serta penggunaan harian yang intensif. Huawei menamakan sistem Encell ni sebagai Advanced Precision Hinge System. Dia bukan saja kukuh tapi lipatan dan bukaan dia lebih lancar serta tahan lama. Dual hinge teknologi yang ada kat dalam Mate X T ni juga membolehkan skrin dibuka dari dua arah. Oh ya, sebelum saya terlupa nak bagi tahu korang, selain Huawei Mate X T, Huawei juga ada rilis phone lipat yang lebih compact lah ataupun diorang panggil Huawei Mate X6. Yang mana kan untuk hinge telefon Mate X6 ni juga dia turut kongsi material yang sama macam yang ada dekat dalam Huawei Mate X T. Kedua model ni dia pakai Advanced Precision Hinge System yang membolehkan ia tahan lipatan. Cumanya teknologi dia berbeza sikit lah sebab yang Mate X6 ni dia boleh lipat satu kali je, manakala untuk XT pula boleh lipat 2 kali. Untuk Huawei Mate X6 ni sendiri dilengkapi dengan aviation grade aluminium middle frame yang menjadikannya lebih tak lasak lah berbanding telefon lipat biasa. Selain tu, carbon fiber inner screen plate yang digunakan pada skrin dalam Mate X6 ni membolehkan menampung beban sehingga 150 kg. Macam yang korang boleh tengok lah kat dalam demonstrasi ni. Tidak ketinggalan kan, Huawei juga telah menggunakan kundun gelas generasi kedua untuk meningkatkan lagi ketahanan skrin, menjadikan Huawei Mate X6 ni bukan saja ringan, elegan tapi juga sangat tahan lama dan sesuai untuk penggunaan harian yang intensif. Beralih ke bahagian kamera Huawei Mate X T ni pula kan. Pertama sekali korang kena tahu satu benda tau. Yang mana kan reka bentuk ionic curve kamera ni sangat-sangat unik dan berbeza untuk setiap unit telefon. Sebabnya kan rekaan kamera ni dihasilkan secara handmade khusus untuk setiap telefon yang dikeluarkan dengan proses 80 lapisan besi halus yang dibentukkan untuk cipta rupa kamera yang unik tersendiri. Huawei Mate X T ni kan dilengkapi dengan sistem kamera Ultra Aperture X Mesh yang menawarkan 10 saiz aperture fizikal yang boleh dilaras. Secara tak langsung membolehkan korang menangkap gambar dengan kualiti pro dalam pelbagai keadaan cahaya. Dengan lens telefoto periskop 5.5 kali ni pula korang boleh ambil gambar jarak jauh dengan jelas dan penuh detail. Selain tu kan ada juga lensa ultra wide angle yang memastikan setiap sudut gambar korang tu nampak luas dan juga menarik. So, gabungan teknologi dan juga spesifikasi canggih ni membuatkan kualiti gambar daripada phone lipat Huawei Mate X T ni sangat-sangat menonjol. Tak lupa juga dengan Huawei Mate X6 yang dilengkapi dengan ultra chroma camera ni memastikan setiap gambar yang ditangkap yang diambil tu menghasilkan warna yang akurat dan juga true to life. So tak kira lah korang ambil gambar landscape ke, portrait ke ataupun gambar jarak jauh ke, hasilnya memang sangat-sangat memuaskan. Walaupun badan Mate X T ni nipis je, Huawei masih berjaya letak bateri yang besar 5600 mAh, lebih besar dari kebanyakan telefon lipat lain. Selain tu support juga Huawei Supercharge 66W wired dan juga 50W wireless. By the way, kalau korang risau pasal aplikasi Google, jangan tension dulu tau. Sebab apa? Semua aplikasi penting tu boleh je download dekat app gallery yang mana penggunaan korang akan tetap smooth je. So, itulah dia Huawei Mate X T. Bukan sekadar smartphone lipat biasa, tapi ibarat sebuah laptop dalam poket, kamera dalam genggaman dan tablet dalam satu peranti. Dengan reka bentuk premium, teknologi inovatif dan ketahanan terbaik ni kan, peranti ni mendefinisikan generasi baru telefon pintar. So, untuk yang berminat lah nak try model ni, Huawei Mate X T ni dah pun boleh dibeli sekarang dengan harga 14999 dan datang dengan Huawei Exclusive After Sale Service, termasuklah 1 year screen protection yang harga dia tu bernilai 3999. Bukan tu je actually, masih ada APEC region dan banyak lagi. Saya sahaja korang jangan lepaskan peluang ni untuk menjadi yang terawal yang pertama memiliki Huawei Mate X T ni. Beli sekarang lah dekat pelbagai platform rasmi Huawei Mate X T yang mana masa depan peranti lipat ni bermula di sini. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.